Salam sejahtera kepada semua. Kembali kita semula ke AutoMLM anda. Kali ini saya akan berbincang dan berkongsi dengan anda cara untuk menulis URL. Jika kawan-kawan perasan tadi, apabila kita nak memasukkan gambar daripada ataupun masukkan image daripada orang lain, kita memerlukan URL. Apabila saya nak linkkan page kita kepada page lain, sama ada URL luar ataupun dalam, kita memerlukan URL. Jadi kawan-kawan pun dah lihat bagaimana saya telah upload dua file di dalam satu domain. Domain saya contoh dalam ni adalah Husnek. Domain saya adalah Husnek. Dan saya telah upload file latihan. Saya telah upload file KW. Kawan-kawan telah lihat saya telah upload dua file. Sebenarnya saya dah upload banyak. Okey. Banyak file. Jadi bermakna dalam satu domain kita boleh buat banyak website. Kita boleh banyak buat website. Yang kita perlu tahu adalah bagaimana nak tulis URL dia. Okey, contoh di sini tadi. Cara nak tulis URL, sebab URL inilah ataupun alamat email inilah yang akan kita promote kepada orang lain. URL ni lebih kurang macam alamat email address, alamat website tersebut lah. Jadi apabila kita bagi URL ni biasanya ada link. Kalau orang klik je dekat URL tu, maka dia akan pergilah ke website kita. Tetapi kalau kita tak tahu nak tulis URL, macam mana kita nak bagi dalam email, dalam forum, nak tulis, contohnya nak tulis dalam business card kita, ataupun ada orang nak buat flyers ke, kalau ada orang tanya ke apa URL anda, kalau kita tak tahu nak bagi URL, kan dia menjadi satu masalah. Okey, saya bagi contoh cara nak tulis URL. Pertama, kita kena tahu domain. Domain saya contoh tadi adalah husnext.ws. Dia kena sampai dot dia sekali. Itu adalah domain. Ini kita boleh lihat di dalam FileZilla. Ini adalah domain. Dan di bawah ni adalah file name. Apakah file yang kita telah upload? File name ataupun nama file. Nama file. Jadinya, contoh dekat sini saya dah upload ada dua file. Satu, file latihan.html. Kedua, kw.html. Kita sebenarnya boleh upload gambar. Contoh, saya upload file gambar. Cari sajalah apa-apa gambar yang ada di dalam komputer anda. Tengok di FileZilla ni, cari dekat folder mana anda simpan gambar tu. Kalau gambar tu nama dia panjang sangat, saya cadangkan rename dulu. Okey, klik belah kanan, rename dulu. Jangan kita upload nama panjang-panjang. Macam ni, kita renamekan dulu. Okey. Apabila kita dah rename, baru kita upload. Katalah file yang kita bagi nama foto1.jpg. Pastikan dia dah duduk dalam ni. Dah ada file foto1.jpg. Macam ni saya contoh wnf.jpg. Okey. Itu adalah contoh file image yang saya upload. Saya boleh upload file lain. Contohnya file kerja.pdf. Apa-apa file boleh diupload ke tapak domain. Okey. Tetapi anda perlu tuliskan dia punya URL. Cara nak tulis URL adalah http://www.domain anda/nama file. Jadi ini adalah formula untuk menulis URL. Contohnya file latihan. Kalau saya nak beri kat orang website ini, saya kena tulis URL dia. Cara nak tulis dia adalah http://www. Apa domain? Domain anda apa dia? Kalau macam saya punya husnek.ws/ apa nama file? Untuk kes ini, nama file adalah latihan.html. Jadi latihan.html. Ini adalah domain. Ini adalah URL dia. Untuk kes kedua,
Macam ni. Apakah URL untuk file KW? URL dia adalah http://www. Domain anda, tuliskan domain anda. Domain saya tulis domain saya. .ws/kw.html. Selesai. Yang kedua, katalah saya dah upload ke tapak domain saya satu file, nama dia foto1.jpg. Jadi, untuk tulis URL dia adalah http://www.hostneck.ws/foto1.jpg. Pastikan kalau anda upload dekat sini, dia JPG dia huruf kecil, kena huruf kecil. Kalau huruf besar, pastikan dia huruf besar. Jangan sekali-kali sewenang-wenangnya ubah. Nanti dia tak keluar dalam internet browser. Okey? Macam ni kena jaga. Untuk yang ini, bagaimana dia punya URL dia? Boleh saya dengar anda sebut? Betul lah tu. http://www.hostneck.ws/kerja.pdf. Itu adalah URL dia. Okey, soalan seterusnya. Kalau saya upload, saya buat satu file, saya bagi nama index.html. Apakah URL dia? Okey, URL dia adalah http://www.hostnext.ws/index.html. Okey, ini betul. Alright. Ini adalah URL untuk file yang baru anda buat dan anda upload. Tetapi di dalam sistem web hosting dia ada satu kelebihan. Kelebihannya, untuk file index anda boleh tulis dan anda tak perlu tulis pun tak apa. Untuk file index boleh tulis dan tak boleh tulis pun tak apa. Tak payah tulis pun tak apa. Jadi jika orang hanya menulis nama domain sahaja, automatically web hosting anda akan cari dan buka file yang bernama index. Pastikan file nama index ini dia huruf kecil semua. Jangan I tu besar, jangan X tu anda ganti K. Memang dia tak keluar. Jadi file itu hanyalah bernama index. Dan kebiasaannya orang buatkan file index ini adalah untuk front page ataupun muka utama. Tetapi kalau anda tak nak buat muka utama pun terpulang. Itu tak menjadi masalah. Okey. Dan kelebihannya, anda boleh promotekan file index ini hanya menggunakan nama domain anda sahaja. Okey. Dan kelebihan dia lagi, anda boleh masukkan gambar. Anda dah tak perlu gunakan Google, pergi image, full size image, semata-mata nak ambil URL dia. Sekarang anda dah boleh dapatkan URL anda sendiri. Okey. Okey, jadi saya harap anda faham dan kita akan jumpa ke video seterusnya selepas ini. Terima kasih.